Hai, nama saya Nur Hidayah, nombor matrik 307023. Untuk bahagian pertama, saya ingin memperkenalkan teori konstruktivisme. Teori ini menekankan bahawa pelajar tidak menerima ilmu secara pasif, tetapi mereka membina pengetahuan melalui pengalaman, interaksi dan refleksi. Teori ini diasaskan oleh tokoh seperti John Piaget, Lev Vygotsky dan Jerome Bernard yang menjelaskan bagaimana manusia belajar melalui proses aktif, meneroka dan berfikir. Secara ringkasnya, konstruktivisme fokus pada pembelajaran bermakna, penyelesaian masalah dan interaksi sosial. Dia melihat pembelajaran sebagai proses di mana pelajar menghubungkan pengalaman baru dengan pengetahuan sedia ada bagi menghasilkan kefahaman yang lebih mendalam dan bermakna. Seterusnya, dari segi asas pemikiran, konstruktivisme beranggapan bahawa pengetahuan itu dibina oleh pelajar sendiri, bukan dipindahkan terus daripada guru. Pembelajaran berlaku apabila pelajar aktif, contohnya meneroka, bertanya soalan, mencuba sesuatu dan membuat refleksi. Selain itu, teori ini turut menekankan pengaruh sosial seperti perbincangan rakan sebaya dan penggunaan bahasa dalam membantu pelajar membina konsep. Oleh itu, guru tidak lagi menjadi pusat maklumat tetapi lebih kepada pembimbing atau fasilitator yang menyediakan situasi pembelajaran yang merangsang fikiran. Untuk konsep pembinaan pengetahuan pula, konstruktivisme menyatakan bahawa pelajar membina pengetahuan dengan menghubungkan maklumat baharu kepada apa yang mereka dah tahu. Pelajar tafsir pengalaman berdasarkan perspektif masing-masing dan proses ini menghasilkan pemahaman yang berbeza antara setiap individu. Pembinaan pengetahuan berlaku melalui siri proses seperti mengalami sesuatu, mentafsirkan, mencuba strategi baharu dan membaiki kefahaman. Oleh itu, pembelajaran adalah proses yang sentiasa berkembang bergantung kepada konteks, budaya dan latar belakang pelajar. Nama saya Siti Maisara binti Ashrafi dengan nombor matriks 304911. Hari ini saya akan membentangkan tentang peranan guru dalam kelas konstruktivisme. Yang pertama, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru berperanan untuk membimbing pelajar untuk meneroka, menyediakan bahan, situasi atau masalah untuk merangsang pemikiran pelajar dan juga memberi sokongan bila perlu. Guru juga berperanan sebagai pencipta persekitaran pembelajaran aktif, merancang aktiviti hands-on, eksperimen, penyelesaian masalah dan perbincangan kumpulan. Menggalakkan murid untuk membuat hipotesis, mencuba, menilai dan membuat kesimpulan sendiri. Yang ketiga, guru sebagai penghubung antara pengetahuan baru dan sedia ada. Guru membantu murid untuk mengaktifkan pengetahuan sedia ada sebelum belajar perkara baru. Menanyakan mereka soalan kehebat untuk cetuskan pemikiran dan hubungan konsep. Yang keempat, guru sebagai pendorong interaksi sosial. Menggalakkan murid bekerjasama, kongsi idea dan menilai pandangan rakan-rakan mereka. Guru juga menggunakan teknik think, pair, share, kerja kumpulan, debat dan galeri berjalan. Yang kelima, guru sebagai penyedia soalan aras tinggi. Guru perlu menanyakan soalan terbuka seperti mengapa dan bagaimana. Guru juga perlu mendorong murid berfikir secara kritis. Yang keenam, guru sebagai pemantau dan pentaksir formatif. Guru perlu memerhatikan proses pembelajaran dan bukan hanya menilai jawapan akhir. Menggunakan penilaian autentik seperti jurnal, refleksi, projek dan pembentangan. Memberi maklum balas segera untuk membina pemahaman kepada pelajar. Yang ketujuh, guru sebagai pengubah suai bahan dan aktiviti mengikut keperluan murid. Guru perlu menyesuaikan tahap kesukaran mengikut kemampuan murid. Memberi peluang bagi murid memilih kaedah penyelesaian tugas mengikut gaya pembelajaran. Dan yang terakhir, guru sebagai model pembelajaran sepanjang hayat. Guru perlu menunjukkan sikap ingin tahu, terbuka kepada idea baharu dan penerokaan. Menjadi contoh bagaimana seseorang membina pengetahuan melalui Seterusnya, terdapat 9 ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme.
Yang pertama, menggalakkan soalan atau idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. Yang kedua, mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid. Yang ketiga, menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan rakan sekelas dan guru. Yang keempat, menganggap pembelajaran sebagai proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Yang kelima, menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid. Yang keenam, menggalakkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. Yang ketujuh, menyokong pembelajaran secara kooperatif. Dan yang ke-8 ialah mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea. Akhir sekali ialah memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Bina Rahma binti Abdul Salam dan nombor matrik saya 304621. Saya akan menerangkan tentang teori konstruktivisme menurut tokoh John Piaget. Menurut John Piaget, ada dua prinsip utama tentang bagaimana pengetahuan dibangun pada diri manusia, iaitu adaptasi dan organisasi. Adaptasi bermaksud apabila individu mampu beradaptasi terhadap rangsangan fizikal dan mental dari lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Organisasi pula merupakan pemikiran yang diorganisasikan dalam cara yang kompleks dan bersepadu. Organisasi pikiran yang paling sederhana adalah skema yang merupakan representasi tindakan fizikal maupun mental yang dapat dilakukan terhadap objek, peristiwa atau fenomena. Elemen pertama yang saya akan terangkan pada slide ini ialah asimilasi. Kadangkala, apabila kita berhadapan dengan maklumat baharu, kita boleh saja memasukkannya ke dalam skema sedia ada, di mana proses ini dipanggil asimilasi. Contohnya, bila ada seorang murid yang ingin menyelesaikan masalah matematik. Contohnya 5 tambah 3 sama dengan 8. Sebelum ini, mereka kira 5 tambah 3 menggunakan jari dan bersamaan dengan 8. Tiba-tiba, murid ini diberikan soalan 6 tambah 2. Jadi murid ini menggunakan strategi yang sama diajarkan oleh guru dan 6 tambah 2 sama dengan 8. Itulah asimilasi. Apabila seorang murid menggunakan kaedah ataupun strategi yang sama digunakan oleh gurunya sebelum ini. Seterusnya ialah akomodasi. Tidak semua situasi baharu dapat dimasukkan ke dalam kerangka pemahaman kita yang sedia ada. Dalam keadaan sebegini, kita memerlukan akomodasi, iaitu proses mengembangkan kerangka pengetahuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi baharu. Contohnya, jika sebelum ini murid ini belajar 6 tambah 2 sama dengan 8 dan mengira menggunakan jari, dan selepas itu guru ini memberikannya soalan yang lebih kompleks, iaitu 25 tambah dengan 17. Maka, strategi penyelesaian masalah menggunakan jari sebelum ini tidak lagi berkesan untuk menyelesaikan soalan yang baharu. Maka, guru perlu mengajar murid ini kaedah penyelesaian yang baharu yang berbeza dengan kaedah penyelesaian yang lama. Jadi, murid akan belajar cara ataupun strategi yang baharu untuk menyelesaikan soalan yang lebih kompleks dan susah. Itulah akomodasi. Apabila seorang murid mempunyai pemahaman yang baik terhadap asimilasi dan akomodasi, maka terjadilah equilibrium atau equilibration, iaitu keseimbangan. Jadi, murid tidak lagi rasa keliru dengan maklumat-maklumat baharu yang mereka dapat. Mereka boleh menggunakan kaedah yang lama dan dalam pada masa yang sama, mereka boleh menggunakan strategi yang baharu untuk menyelesaikan masalah. Akhir sekali, saya akan membentangkan tentang perbandingan konstruktivisme sosial, kognitif dan juga radikal. Yang pertama ialah konstruktivisme sosial, iaitu pengetahuan dicipta melalui interaksi sosial dan juga kolaborasi. Contohnya, guru berikan tajuk supaya murid-murid ni dapat bekerjasama dalam kumpulan untuk membentangkan tajuk tersebut dalam kelas. Yang kedua, konstruktivisme kognitif, iaitu pengetahuan dibina melalui proses mental seperti perhatian, persepsi dan ingatan.
Contohnya, guru beri soalan-soalan matematik yang berkaitan dengan algebra supaya dapat melihat bagaimana murid-murid ni menggunakan pengetahuan mereka untuk menyelesaikan soalan-soalan algebra tersebut. Dan yang ketiga ialah konstruktivisme radikal, di mana pengetahuan dibina oleh individu melalui pengalaman subjektif. Subjektif di sini bermaksud tak ada yang betul ataupun salah kerana ia bergantung kepada pengalaman masing-masing. Contohnya, ada orang yang kata mereka boleh dapat A dalam satu-satu subjek kerana mereka belajar sendirian. Tapi untuk orang lain pula, mereka rasa dengan belajar berkumpulan itu lebih efektif. Di situasi ini tak ada yang betul dan tak ada yang salah kerana ia purely bergantung kepada pengalaman masing-masing. Sekian, itu sahaja daripada saya dan saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Teori konstruktivisme menyatakan bahawa murid membina pengetahuan melalui pengalaman, interaksi sosial dan bahasa. Vygotsky menekankan bahawa pembelajaran berlaku secara berkesan apabila murid berinteraksi dengan orang yang lebih mahir seperti guru atau rakan sebaya. Bahasa merupakan alat kognitif utama untuk berfikir dan memahami konsep. Budaya dan konteks sosial mempengaruhi cara murid belajar dan membentuk kefahaman. Strategi pengajaran konstruktivisme menurut Lev Vygotsky. Pembelajaran kolaboratif. Murid bekerja dalam kumpulan kecil, bertukar idea dan menyelesaikan tugasan bersama-sama. Yang kedua, dialog dan soal jawab atau self-talk. Menggalakkan murid berfikir secara lisan, bertanya soalan dan menerangkan idea mereka. Yang ketiga, pengajaran mengikut ZPD. Aktiviti dirancang pada tahap sederhana mencabar, boleh diselesaikan dengan bimbingan. Yang keempat, scaffolding, sokongan berperingkat. Guru memberi bantuan awal seperti contoh, petunjuk dan soalan panduan, kemudian mengurangkannya apabila murid semakin mahir. ZPD ialah jurang antara apa yang murid boleh lakukan sendiri iaitu kemampuan semasa dan apa yang murid boleh capai dengan bantuan iaitu potensi. Ia menumpukan pada potensi perkembangan, bukan hanya prestasi semasa. Pembelajaran paling efektif berlaku di tengah-tengah iaitu dalam ZPD yang berwarna merah jambu. Peranan guru ialah memberi scaffolding, bantuan berperingkat untuk membantu murid bergerak dari boleh dengan bantuan kepada boleh sendiri. Apabila murid menjadi lebih mahir, apa yang sebelum ini berada dalam ZPD akan berpindah ke zon I can do this by myself. Scaffolding ialah proses bimbingan atau sokongan secara berperingkat yang diberikan oleh guru untuk membantu pelajar belajar sesuatu kemahiran atau pengetahuan. Dalam scaffolding ada beberapa konsep iaitu modeling, prompt, cue dan fade. Modeling adalah proses di mana guru menunjukkan contoh atau demonstrasi supaya pelajar dapat melihat cara sebenar melakukan sesuatu tugasan. Prompt adalah soalan atau arahan ringkas yang diberikan untuk merangsang pelajar memerlukan idea atau langkah seterusnya. Cue adalah petunjuk atau clue kecil sama ada verbal atau visual yang membantu pelajar mengingat maklumat atau strategi tertentu. Dan yang keempat, fade adalah proses mengurangkan sokongan secara beransur-ansur apabila pelajar semakin mahir sehingga mereka boleh bekerja secara berdikari. Hai, Assalamualaikum. Saya Mazwin, nombor matrik 291358 akan membentangkan aplikasi teori konstruktivism. Yang pertama, pembelajaran berpusatkan pelajar. Pendekatan ini menjadikan pelajar sebagai peneroka aktif. Mereka membina makna melalui pengalaman sendiri, manakala guru bertindak sebagai fasilitator. Ini menjadikan pelajar lebih berdikari dan yakin dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berasaskan masalah. Pelajar diberikan situasi dunia sebenar untuk dianalisis. Mereka perlu mencari maklumat, berbincang dan membentangkan penyelesaian. Ini membantu pelajar berfikir secara kritikal dan menghubungkan teori dengan dunia sebenar. Dan yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Dalam pembelajaran ini, pelajar bekerja dalam kumpulan untuk berkongsi pandangan dan membina kefahaman bersama. Interaksi sosial ini membantu mereka memahami konsep dengan lebih mendalam serta menguatkan kemahiran komunikasi dan kerjasama. Seterusnya, saya akan membentangkan kelebihan teori konstruktivism. Yang pertama, menggalakkan pemikiran aras tinggi.
Konstruktivisme melatih pelajar untuk fikir secara kritis, kreatif dan analitis melalui aktiviti seperti pembincangan dan penyelesaian masalah. Dan yang kedua, pembelajaran lebih bermakna. Pelajar menghubungkan pengetahuan baharu dengan pengetahuan sedia ada. Ini bantu meningkatkan kefahaman, menguatkan ingatan dan menjadikan pembelajaran lebih relevan. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi pelajar. Kaedah pembelajaran interaktif dan menarik seperti kerja kumpulan dan aktiviti hands-on menjadikan pelajar lebih berminat, aktif dan terlibat dalam PDP. Seterusnya, kelemahan teori konstruktivisme. Memerlukan masa yang lebih panjang. Aktiviti seperti pembincangan dan projek mengambil masa yang lama, menjadikan pengurusan masa PDP lebih mencabar. Dan yang kedua, pelajar lemah mudah tercicir. Pelajar yang kurang asas atau kurang yakin mungkin sukar untuk meneroka ilmu secara kendiri tanpa bimbingan yang rapat. Dan terakhir sekali, penilaian lebih sukar. Guru perlu menilai proses pembelajaran bukan hanya jawapan akhir, menjadikan penilaian lebih subjektif dan kompleks. Akhir sekali, sebagai kesimpulannya, teori konstruktivisme menekankan pembelajaran aktif, interaktif dan berasaskan pengalaman. Ia menjadikan pelajar lebih berdikari dan mampu berfikir secara kritikal. Walaupun memerlukan masa yang lebih panjang dan penilaian yang lebih mencabar, teori ini tetap sangat relevan dalam PDP abad ke-21 kerana ia menghasilkan pelajar yang lebih kreatif, bermotivasi dan bermakna dalam pembelajaran mereka. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.